بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Pertama dan selama-lamanya, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin, muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah sekalian, sama-samalah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita, terima kasih kita kepada Allah Azza wa Jalla yang masih lagi memberi kita ruang, kesempatan untuk hidup lagi di atas muka bumi Allah, meneruskan sisa baki kehidupan kita dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih juga di atas rahmat Allah yang telah membantu kita, menggerakkan hati kita, melangkahkan kaki kita untuk kita sampai di Masjid Al-Amin pada malam ini, solat berjemaah dan seterusnya, sama-sama kita dalam satu pengajian ilmu yang insya-Allah kita mohon kerahmatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah sekalian, seperti biasa kita akan adakan pengajian kita dengan kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar. Tapi pada malam ni tak sempat nak bawa kitab. 2-3 hari ini agak sibuk sikit, tapi macam mana pun kita cuba memenuhkan ruang masa yang ada pada malam ini untuk sama-sama kita muhasabah diri kita supaya kembali kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Dalam satu perjumpaan Nabi dan para sahabat, yang mana kata seorang sahabat ini, waktu itu Nabi duk cerita kepada kami, Nabi duk bagi nasihat hingga menitis air mata kami dan menggetarkan hati kami pada waktu itu. Lalu sahabat berkata, "Ya Rasulullah, bagaikan ini ucapan nasihat yang terakhir daripada kami. Oleh itu nasihatkanlah kami ya Rasulullah." Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Usikum bittaqwallah." Aku berwasiat kepada kamu untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa adalah satu perasaan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia beza Islam, iman dan orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla adalah mereka yang mana melakukan segala sesuatu kerana Allah, meninggalkan segala sesuatu kerana Allah. Setiap Jumaat kita pergi sembahyang Jumaat, khatib tersebut, "Ittaqullah, usikum wa iyyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun." Bertakwalah kamu kepada Allah. Aku berwasiat kepada kamu supaya takwa kepada Allah, dan aku wasiat juga kepada diri aku sendiri untuk bertakwa kepada Allah. Maka faqad fazal muttaqun, berjayalah orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini satu sifat yang Allah cukup pandang kepada makhluk dia.
kepada hamba-hamba dia. Al-Imam Khalifah yang keempat selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, meletakkan ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah. Sebab apa kita perlu jadi orang yang bertakwa? Kalau kita Islam, kita mengucap kalimah tiada Tuhan melainkan Allah, Muhammad Rasulullah, kamu jangan ingat kamu tidak akan dimasukkan dalam api neraka. Kamu beriman kepada Allah, kamu jangan ingat kamu langsung tidak akan disentuh oleh api neraka. Tetapi bila kamu bertakwa kepada Allah, insya-Allah kamu akan jauh daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu Allah sebut wa tazawwadu fa inna khayra zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Carilah bekal banyak-banyak kata Allah, dan sebaik-baik bekal di sisi Allah adalah takwa. Wahai orang-orang yang mampu berfikir, wahai orang-orang yang ada fikiran. Sayyidina Ali meletakkan 4 ciri orang yang bertakwa kepada Allah. Yang pertama kata Sayyidina Ali, al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah. Kamu tak buat apa yang Allah suruh, apa yang Allah larang, kamu melakukan apa yang Allah suruh. Kamu benar-benar menjalankan tugas kamu di atas muka bumi seperti mana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku hendak jadikan di atas muka bumi ini khalifah, yang mana mengikut para ulama dalam tafsirnya, khalifah di sini adalah orang yang memakmurkan bumi Allah dengan syariat-syariat dan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang orang menafsir ayat ini dengan kata kita buat kehijauan lah, kan? Tanam pokok banyak-banyak, buat masjid banyak-banyak. Dah buat masjid banyak, buat masjid cantik-cantik, tidak menunjukkan kita ini benar-benar takwa kepada Allah, tetapi penghayatan kita dalam agama Islam. Sebab itu kita kembali kepada tugas kita sebagai khalifah atas muka bumi Allah ini, meneruskan perjuangan dan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tugas kita umat Islam pada hari ini. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, syara'a lakum minad-dini ma wassa bihi Nuha walladhi awhayna ilayka wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa, dan telah kami mewasiatkan, mensyariatkan dalam urusan agama ini kepada Nuh alaihi salam, dan kami juga telah berwasiat dan telah memerintahkan kepada kamu juga wahai Muhammad. Kami juga telah berwasiat dan meletakkan ketentuan kami kepada Ibrahim alaihi salam, kepada Musa alaihi salam, dan kepada Isa alaihi salam. 5 orang Nabi yang disebut sebagai ulul azmi, yang menerima cabaran ujian yang hebat daripada kaum dia. Apa yang Allah perintahkan kepada 5 Nabi yang Allah sebut ini? Kata Allah, an aqimuddin, tegakkanlah agama, dirikanlah agama. Inilah tanggungjawab kita semua.
ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tugas kita pada hari ini adalah membangunkan agama Allah sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah yang diperintahkan untuk memakmurkan bumi dengan syariat Allah. Sebab itu bagi manusia yang mana tidak melaksanakan hukum-hukum Allah, tidak menjalankan hukum-hukum Allah, menolak hukum-hukum Allah, dia tidak termasuk dalam golongan orang yang al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah. Kita duk pergi tengok orang mati, kita duk ikut upacara, duk ke bumi mayat, dengar tu imam tu baca atas kubur, wahai si fulan bin si fulan, apabila datang malaikat kepada kamu, dua orang makhluk Allah, jangan kamu takut, jangan kamu bimbang, itu juga makhluk Allah. Sedap tu imam tu atas harum, cuba dia turun tengoklah, kemas dia duk atas saya kadang-kadang tuan-tuan. Tengok orang mati berkopi dia pakai kubur, apa itu imam cakap. Yang mayat duduk dalam tu duk maki tu imam main turun tengok. Bila datang malaikat pada kamu, tanya kamu, man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Jawablah dengan tenang, wahai si fulan bin si fulan, Allahu Rabbi. Macam mana kita yang duduk dalam kubur nak jawab dengan tenang, nak jawab dengan senang? Allah Tuhan aku sedang atas dunia tak menjalankan perintah Allah, sedang atas dunia melawan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu tanya diri kita pada hari ini, adakah aku termasuk dalam kategori orang-orang yang al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa man yattaqillah, barang sesiapa yang takut kepada Allah, yaj'al lahu makhraja yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dia raja, ada satu orang ni seorang mai jumpa saya, dia kata, ustaz, macam mana saya tempat kerja saya, ya Allah payahlah nak boleh semayang, kadang-kadang saya tak solat, saya balik saya qada. Saya kata, kamu takut kepada Allah ataupun kamu takut kepada Tuhan kamu? Dia kata, saya kena buang kerja, ustaz, nak makan apa? Kita jangan duk main rezeki Allah. Berapa ramai orang yang kaya tak boleh makan nasi, berapa ramai orang yang kaya tapi makan sup kosong jeruk. Kerana apa? Ini hak Allah. Sebab itu kalau kita, contoh, aku tak akan kerja dekat sini, aku akan tinggalkan pekerjaan ini kerana menyebabkan aku menjadi orang yang dilaknat oleh Allah, melawan ketentuan Allah. Kerana takut aku kepada Allah, aku tinggalkan pekerjaan ini. Allah dah janji dah rezeki untuk dia, jalan keluar untuk dia. Tuan-tuan, macam saya duk sebut selalu, tengok macam ustaz-ustaz kita, Ustaz Syarilung sebagainya, kerja bank, terlibat dengan riba dan sebagainya, dia keluar. Hari ini tengok boleh makan, boleh hidup dengan elok. Sebab itu kadang-kadang ada orang kata, sekolah agama, pergi hantar sekolah agama, nak makan apa ni, nak makan apa? Tapi kamu takut kepada Allah. Aku takut disoal oleh Allah di padang mahsyar kerana tidak memberi pengajaran agama pada anak aku. Sanggup hantar walaupun terpaksa hutang kadang-kadang. Jangan kamu risau jika kamu betul-betul takut kepada Allah, taat kepada Allah. Allah akan bagi rezeki dari jalan yang kamu tak sangka. Dia akan keluarkan kamu dari kesulitan. Yang kedua, kata Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, wal amalu bitanzil, kata Sayyidina Ali, syarat kedua, ciri-ciri kedua menjadi orang yang takwa kepada Allah, mestilah kamu beramal dengan apa yang diturun oleh Allah.
Apa yang Allah turunkan kepada kita, Allah turunkan melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu satu mukjizat kepada Nabi, Al-Quran yang kita jadikan pedoman. Al-Quran yang kita jadikan panduan. Allah sebut wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang sesiapa yang tidak melakukan sesuatu berteraskan dengan Al-Quran, tidak menghukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itu adalah golongan orang-orang yang kafir. Al-Quran, tuan-tuan, perempuan, ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, sebagai panduan kepada kita. Sesiapa yang ikut Al-Quran, menghayati Al-Quran dalam kehidupan, dia tidak akan sesat buat selama-lamanya, iaitu Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa ramai manusia yang hari ini membaca Al-Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam baca Al-Quran, menangis dia. Sahabat baca Al-Quran, menangis mereka kerana beban Al-Quran, dakwah yang perlu mereka teruskan kerana beriman dengan Al-Quran, menjalankan hukum-hukum Allah sesuai seperti apa yang termaktub dalam Al-Quran. Berat Nabi dan sahabat memikul amanah Al-Quran. Tapi Malaysia pun berat juga, payah. Sebab apa? Nak musabaqah. Nabi baca Al-Quran, sahabat baca Al-Quran, sedih, berat beban Al-Quran. Kita baca Al-Quran, menangis. Lagi hebat pada Nabi. Menangis sebab apa? Kalau tak dapat nombor satu. Ni yang berlaku pada hari ini. Sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala mengajar Al-Quran. Ramai orang kata nak lahirkan tahfiz Al-Quran, tapi berapa ramai orang yang memahami Al-Quran? Berapa ramai yang berhukum dengan Al-Quran? Termaktub dah dalam Al-Quran, contohnya tentang hukum-hukum Allah. Kalau kamu tak mau buat hukum Allah dalam Al-Quran, kamu diam, kamu jangan cakap banyak. Tetapi bila kamu menolak hukum Allah, bila kamu memperlekehkan dan mengecilkan hukum Allah, seperti yang pernah kita dengar suatu ketika dulu, tak sesuai hukum Allah, habis tu nanti bila potong tangan semua pakai kudung buat suk tangan lah kita lepas ni. Habislah batu-batu kat jalan, duk punggai orang bila zina dah kahwin nak kena rejam. Ni mengecilkan hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, baru-baru ni ada seorang Cina yang mana dia ajak Cina yang lain berdebat tentang hukum hudud. Dia kata kita nak takut apa hukum hudud? Yang mana hukum ini menegakkan keadilan dan memberi keamanan kepada seluruh umat, tak kira Melayu ke Cina, tak kira Islam dan bangsa yang lain, agama yang lain. Ini yang orang kafir tu kata sekarang. Sebab itu kita kena kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Bila kita tutup mata hati kita dengan kebenaran, apabila kebenaran terbentang depan mata, janganlah kita jadi seperti Abu Talib, janganlah kita jadi seperti Abu Jahal, yang mana Abu Talib membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam nak pergi menega. Sampai di satu tempat ada seorang pendeta yang melihat satu kumpulan dinaungi oleh awan yang nipis. Dia kata, ni dah tanda-tanda dia main ni. Dia menghampiri kelompok ini. Dia mencari seorang pemuda, seorang budak yang awan tu ikut dia. Dia jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia minta izin Abu Talib untuk tengok belakang Nabi. Abu Talib kata, tanya dah Muhammad. Nabi Muhammad kata, tak apa, tengoklah. Bila tengok badan Nabi, dia tengok di atas ni, dekat belakang tengkok ni, fa idza khatamin nubuwah
Inilah dia tanda-tanda penutup sekalian Nabi dan Rasul. Abu Talib melihat Allah dah bagi kepada Abu Talib ini satu jalan untuk dia melihat kebenaran. Pendeta ni kata apa? Kalaulah suatu hari dia mengakui dia diutus oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul, aku di antara orang yang pertama sekali beriman dengan apa yang Muhammad bawa. Tapi Abu Talib kerana kesombongan dia dalam jahiliah dia, kerana rasa nak mempertahankan kedudukan Quraisy yang menyembah berhala pada waktu itu, nak menjaga ni kaum keluarga daripada malu, sombong Abu Talib dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia mati dalam kekufuran. Abu Jahal diceritakan oleh pembantu dia, dia kata kepada isteri Ikrimah masuk Islam dan menjadi panglima yang hebat dalam Islam. Dia kata, wahai puan, aku dah peluk Islam lama dah. Dia kata, macam mana hang boleh peluk Islam lama? Dia kata, aku dah yakin dah Muhammad ni Nabi. Tuan Abu Jahal pun yakin. Abu Jahal masa tu dah mati dah. Abu Jahal pun yakin Muhammad itu Nabi. Setiap malam aku berjalan dengan Tuan Abu Jahal. Kami pergi mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat suci Al-Quran. Abu Jahal kata apa? Memang benar dia ni Nabi. Betul dia ni Nabi ni. Tak tipu ni. Apa yang dia baca tu betul, wahyu. Tapi sebab apalah Allah pilih Muhammad? Awak tak pilih aku, yang bangsawan ni, yang kaya ni, yang ada kedudukan ni. Awak pilih Muhammad, anak yatim, orang miskin. Memanglah dia tu orang bangsawan, tapi orang miskin Muhammad ni. Awaklah yang pilih Muhammad. Awak tak bagi pangkat Nabi tu kat aku. Ni perangai dia. Inilah sikap manusia dengan kebenaran, seperti yang Allah sebut di dalam Al-Quran. Inilah sikap manusia apabila datang ilmu pengetahuan kepada dia. Dia dah nampak ini baik, ini tak baik, ini zalim, ini tak zalim, ini menipu, ini tak menipu. Tetapi sebab apalah yang benar tu tak mai kat kami? Sebab apalah kelompok kami ni tak betul? Ego dia menyebabkan pintu hidayah Allah tertutup buat dia. Sebab itu kita jangan jadi sombong seperti iblis. Kita jangan jadi sombong seperti mana Abu Jahal dan Abu Talib yang langsung tidak mendapat keredaan Allah. Iblis sebab apa dia dilempar daripada syurga Allah? Sebab apa dia dikeluarkan dan dilaknat oleh Allah sehingga akhir zaman? Kerana sombong iblis. Aku tak mau sujud kepada Adam. Aku diciptakan daripada api, Adam daripada tanah. Aku lebih mulia daripada Adam. Kerana kesombongan iblis, Allah laknat dia sampai hari kiamat. Sebab itu ibu-ibu, ayah-ayah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Quran yang Allah bawa turun kepada kita bukan sekadar bacaan, tetapi perlukan penghayatan, perlu memahami Al-Quran. Kita sembahyang ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukkanlah aku jalan yang lurus, jalan yang telah engkau beri nikmat kepada orang-orang yang terdahulu, bukan jalan orang-orang yang kau sesatkan. Tapi kita baca, kita tak minta kepada Allah dengan betul-betul. Kita baca hanya sekadar ihdinas siratal mustaqim. Kita tidak menghayati makna dia. Kita hanya menjaga tajwid tapi tak menjaga makna ayat yang kita baca. Sebab itu orang-orang yang melalui membaca Al-Quran tanpa memahami maksud Al-Quran, dia mungkin jauh lari daripada hukum-hukum yang Allah telah gariskan dalam Al-Quran. Tuan-tuan, perempuan muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah sekalian, ini saya nak sebut bukan soal berkaitan dengan politik. Politik bukan suatu benda yang besar. Yang besar adalah agama. Yang besar adalah pendirian kita terhadap agama
Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanya diri kita pada hari ini, apakah tugas kita, tanggungjawab kita telah kita laksanakan dalam memartabatkan agama Allah Azza wa Jalla. Abdullah bin Huzaifah, ketika mana dia ditawan oleh tentera Rom bersama dengan pengikutnya yang lain, Maharaja Rom kata kat dia, hang tinggal Islam, masuk Kristian, aku bagi apa yang hang nak. Tak mau. Aku bagi sebahagian kerajaan aku, tak mau. Aku kahwinkan hang dengan puteri aku, tak mau. Disiksa sampailah di tahap penyiksaan yang terakhir, nak dilempar dia dalam satu periuk yang dipanaskan air, yang mana hancur tentera Islam bila dilempar dalam periuk tersebut. Apa jawapan Abdullah bin Huzaifah? Sebelum dia dilempar, dia menangis. Raja Rom kata, tunggu saat dia menangis. Sebab apa? Dia nak masuk Kristian. Wahai Abdullah bin Huzaifah, sebab apa kau menangis? Kau takut ke? Jawab Abdullah bin Huzaifah, menunjukkan keimanan dia, ketakwaan dia kepada Allah, istiqamah dia dalam perjuangan menegakkan kalimah Allah. Jawapan daripada Abdullah bin Ibn Rawahah yang mana boleh menjadi ikhtibar dan semangat kepada umat-umat Islam pada hari ini dalam meneruskan dakwah dan perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku menangis bukan kerana aku takut nak mati, tetapi aku menangis kerana Allah bagi aku satu nyawa. Alangkah indahnya kalau Allah bagi ke aku nyawa seperti mana rambut yang berada di atas kepala aku. Nescaya selepas kau campak aku hidup semula. Aku tetap menyatakan keimanan aku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang Islam ajar kita. Nak menegakkan hukum Allah, nak buat apa saja yang Allah suruh, biarlah kita disiksa dan bagai-bagai lagi ujian. Kerana cabaran inilah yang menguatkan keimanan kita, membuktikan keimanan kita kepada Allah. Kita tengok Syekh Qutb bila nak digantung dia. Orang tanya orang yang nak gantung Syekh Qutb, wahai Syekh, siap sedialah, mengucaplah kamu sebelum kamu digantung ni, kamu nak kena gantung nak mati dah. Apa jawaban Syekh Qutb? Aku berdiri di sini menunggu saat kematian aku. Bukan semata-mata aku nak mengucap, tetapi aku berdiri di sini menunggu saat kematian aku, setelah mana aku cuba untuk menjalankan hukum-hukum Allah dan meninggikan kalimah la ilaha illallah di atas muka bumi Allah ini. Ini tujuan kita hadir di dunia, adalah untuk memartabatkan Islam. Al-Islam ya'lu wa la yu'la. Islam yang paling tinggi, tak ada dah yang tinggi melainkan Islam. Sebab itu kita semua perlu kembali kepada Al-Quran sebagai petunjuk jalan kita pada hari ini. Dan Allah hadirkan Nabi kepada kita. Ikutlah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa ramai orang yang berarak ketika mana sambutan Maulud Nabi, tetapi tidak menghayati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan. Sebab itu kita jangan jadi hamba Allah dan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyesal pada hari kiamat kelak. Dan yang ketiga, kata Sayyidina Ali, dalam kita nak melihat adakah kita orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah, adalah wal isti'dadu lirrahim wal ridha bil qalil. Yang ketiga, wal ridha bil qalil, redha dengan yang sedikit. Apa yang Allah bagi kepada kita, alhamdulillah. Dia maksud redha, maksud syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu Allah bagi kita ada rezeki, kita ingat nak sumbang ke jalan Allah, kita ingat nak berinfak, kita ingat nak membuat jariah. Bila Allah bagi kita apa saja pun, kita redha dengan ketentuan Allah, menjadi hamba yang taat kepada Allah, husnuzan, baik sangka dengan Allah. Ini ciri ketiga.
Dan ciri yang keempat, kata Sayyidina Ali, hendak membuktikan kamu benar-benar takwa kepada Allah adalah wal isti'dadu lirrahil, siap sedia kamu nak mati. Orang bak mati ni bukan mau sebut kan. Saya kes tu yang saya tak hobi tengok jenazah. Kadang-kadang bukan kopi tengok jenazah, balik tu duk ingat mati kan. Kira pergi tengok jenazah, balik tu mesti jadi kira orang kata zuhud sah. Lepas tu tak zuhud dah kan? Takut mati. Sebab itu bila kita pergi ziarah kematian, kita hantar sampai ke kuburan. Tu hati tu bila tu imam yang duk bertalqin tu, mayat tu tak boleh apa dah. Kita ni yang duduk di atas, oh, malaikat nak tanya siapa Tuhan kamu, siapa Nabi kamu, siapa saudara kamu, apa imam kamu, apa kiblat kamu. Macam mana lah aku nanti nak masuk dalam kubur kalau lah malaikat tanya siapa Tuhan aku, macam mana aku nak jawab Allah Tuhan aku kalau aku duduk atas dunia pun tak ikut perintah Allah, buat apa yang Allah larang. Macam mana nak kata Muhammad tu Nabi aku kalau aku tak ikut sunnah Nabi? Nak kata Quran tu imam aku, baca Quran, hafal, tapi masalah dia aku tak hayati isi kandungan Al-Quran pun. Macam mana kita nak menghadapi soalan-soalan ini? Macam mana kita nak menghadapi persiapan kita untuk menghadapi hari yang disebut sebagai kematian? Sebab itu bila ada 4 ciri ini pada kita, mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Sebab itulah kan kita duk pergi sembahyang Jumaat, pasti tu sebut ya ayyuhallazina amanu ittaqullah kan. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah haqqa tuqatih. Wahai orang yang beriman, takwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan orang-orang yang bertakwa juga Allah cirikan juga dalam Al-Quran. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, tak cukup kamu beriman saja, mesti jadi orang yang bertakwa. Tak cukup iman dan takwa. Wa kunu ma'as shadiqin, hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Ibu-ibu, ayah-ayah muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah sekalian, malam ni dia macam tengok jam lah ni nak cepat habis. Kita ni nak hadapi pilihan raya. Saya nak bercakap dalam konteks di luar kerangka politik, tapi kita nak bercakap soal agama, yang mana kita jangan lari daripada agama Allah sebagai panduan kita. Kita nak memilih pemimpin ni 2-3 hari lagi ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam satu hadis, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan kamu bertanggungjawab di atas apa yang kamu pimpin. Dan setiap raja itu adalah pemimpin, dia bertanggungjawab di atas apa yang dipimpin. Seorang budak perempuan, seorang anak gadis yang mana dia nak berkahwin, dia perlu melihat dulu seorang lelaki yang nak memimpin dia, yang nak menjaga dia, yang nak memimpin rumah tangga dia. Itu baru buat soal kahwin. Sebab itu Nabi kata, kalau orang baik mai jumpa kamu redha akhlak dia, agama dia, kalau dia nak kahwin dengan anak kamu, bagi. Dan perempuan tu pula kena tengok dia ni, bukan aku nak cari suami, aku nak cari seorang pemimpin yang mampu memimpin aku masuk ke jannah Allah, yang mampu memimpin anak-anak aku menjadi zuriat yang soleh dan solehah. Ni baru nak diri rumah tangga Islam, ajak pilih pemimpin. Ini soal yang besar, soal berkaitan negara. Sebab itu politik, parti A, parti B, bila sampai di Yaumul Mahsyar, Allah tak sebut parti ni masuk syurga, tak ada.
Parti ni apa buat jahat masuk neraka, tak ada. Tapi parti Allah itu ialah yang akan masuk syurga. Bukan Hizbullah di Lubnan, tapi Hizbullah ini adalah parti Allah, yang mana mereka ini mendirikan suruhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam konteks kita memilih pemimpin, Allah menyebutkan dalam Al-Quran, iaitu Allah menyebutkan, jika kamu nak menyerahkan amanah, mestilah menyerahkan kepada orang yang benar-benar ahli dia. Kalau kamu nak serahkan kepimpinan, serahlah kepada ahlinya yang layak memikul tanggungjawab kepimpinan. Ini yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran sebagai panduan kepada kita. Kadang-kadang orang tu ingat, main mengundi ni di pangkah je. Memang pangkah. Kamu pergi tarik satu, tarik ni satu, 2 kali kerja, tapi kamu bertanggungjawab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Sebelum ni kita mengaji dalam Al-Kabair, dalam satu bab pemimpin yang menipu, yang menzalimi rakyat. Dalam hadis itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, sayakunu umara'u fasaqatun juwara, akan datang satu zaman pemimpin itu seorang yang fasik, yang tak mau menjalankan hukum-hukum Allah, yang tidak mengetahui tentang hukum-hukum Allah, dan mereka sewenang-wenangnya menindas rakyat, hidup dengan senang. Mereka hidup dalam keadaan mewah, rakyat hidup dalam keadaan miskin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faman saddaqahum bikadzibahum, barang sesiapa yang membenarkan apa yang mereka lakukan kepada rakyat, mereka menipu rakyat, mereka menzalimi rakyat, kita duk ya benar, wa a'anahum ala zulmihim, dan kamu menolong mereka dalam kezaliman mereka terhadap rakyat-rakyat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, falaisa minni walastu minhu. Habis kita, tuan-tuan dan puan sekalian. Sebab itu kita kena kembali takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla, terutama kita nak memilih pemimpin. Saya berdiri bercakap di sini bukan sebagai wakil mana-mana parti, tetapi saya bercakap atas dasar kepada ilmu Allah, amanah kepada ilmu Allah. Sebab itu kita kalau ada kebenaran yang terbentang depan mata, jangan kita tutup hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu, ayah-ayah muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah sekalian, hadis yang saya baca tadi, walaupun kamu memangkah macam tu saja, kamu bertanggungjawab di hadapan Allah. Hei Allah, saya dulu hanya pangkah saja dia, saya tak sokong dia buat zalim ni. Elok kita lah dengan hidup di dunia ni, zuhud kita, buat amal ibadah, banyak solat, banyak puasa, banyak zakat, banyak keluar infak dan sebagainya. Tengok-tengok nak masuk syurga, malaikat pegang kita. Hei, tak memang aku pangkah dia dulu, memang aku sokong dia, tapi aku tak bagi dia buat kezaliman, dia yang suruh. Apa pemimpin jawab pada kita? Yang hang sokong aku siapa suruh? Eloklah berkelahi yang pada orang, dua-dua malaikat lepak masuk dalam neraka. Ini yang perlu kita lihat, ibu-ibu, ayah-ayah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bab kita nak memilih pemimpin, haruslah kembali kepada Allah. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlikal azim, fa innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Banyakkan doa, banyakkan solat istikharah kita pada hari ini, supaya Allah pilih, supaya Allah pimpin kita untuk memilih pemimpin pada pilihan raya akan datang ini benar-benar bertetapan, benar-benar sesuai dengan ketetapan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita pegang pada satu pok ni, pegang pada satu kumpulan ni, menyebabkan kita ikut apa yang mereka buat. Jangan. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu
tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu, kata Allah. Orang-orang yang mengaku Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, thumma istaqamu, mereka istiqamah dengan kalimah tiada Tuhan melainkan Allah, Allah Tuhan kami, apa-apa yang berlaku kepada kami tetap pergantungan kami kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Turun malaikat kepada mereka mengatakan, jangan kamu takut, jangan kamu sedih. Sebab itu perasaan orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah, walaupun mereka diuji seperti para sahabat, walaupun mereka dihina seperti para ulama, walaupun mereka dibunuh, diancam, diugut dan sebagainya, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Mereka tetap istiqamah pada jalan Allah. Kerana apa? Allah hantar malaikat tanpa kita sedari menasihati kita supaya jangan bersedih, jangan kamu bimbang. Sebab itu ibu-ibu, ayah-ayah muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah sekalian, kita lihat pada hari ini bagaimana dunia Arab, berlakunya Arab Spring, jatuhnya Husni Mubarak di Mesir, jatuhnya Abdullah Ali di Yaman, jatuhnya kerajaan-kerajaan yang lain. Dan kita lihat pada hari ini krisis yang berlaku di negara Syria. Kerana apa? Kerana pemerintah yang tidak mengajar rakyat mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingat syekh saya dalam satu khutbah sewaktu berlaku revolusi di negara Yaman, menyebutkan barang mereka, pemerintah, pemimpin sesebuah negara yang mengajak rakyat dia untuk tidak takut kepada Allah Azza wa Jal, tunggulah mereka akan jatuh dalam keadaan hina sewaktu di dunia lagi, sebelum mereka diazab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, jika mereka kembali kepada Allah dalam keadaan tidak bertaubat. Ini yang berlaku pada hari ini. Sebab itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah menghantar kepada kita pemimpin yang benar-benar mengajak kita kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Umat Islam dicandu. Kalau kita buat hukum-hukum begini, nampak sangat lemah umat Islam, nampak sangat kita ni tak moden. Ini candu yang telah dibawa daripada negara-negara luar, daripada budaya-budaya barat. Saya, ibu-ibu, ayah-ayah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ada seorang India dekat Yan, saya tak tahu cerita lagi ke tak. Dia kata, pasal apa orang Islam tak mau hudud, kami nak hudud. Ni orang India nak hudud, orang Cina nak hudud, orang Islam kadang-kadang mereka tu kata apa? Hampa tak faham, kami tahulah kami orang Islam. Kamu orang Islam yang tak faham dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita lihat surat kata berapa ramai orang yang bersuara tentang kes bunuh. Kes bunuh. Kita nak buat macam mana kes bunuh ni? Kadang-kadang orang yang kita boleh kata tak payah buat hukum hudud apa semua. Cuba orang bunuh ahli keluarga kita, apa kita kata? Kalau aku bunuh baliklah. Itulah hudud. Itulah ketentuan Allah. Kamu kena faham hukum-hukum Allah sebelum kamu bercakap. Sebab itu ibu-ibu, ayah-ayah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jangan kita rosakkan nilai rahmat Allah, meletakkan nilai rahmat Allah di bawah telapak kaki kita. Islam agama yang cukup indah bila kita memahami Islam, menghayati Islam. Tapi bila kita hanya pandang Islam pada waktu solat, pandang Islam pada zakat dan haji, rosak akidah kita sebagai umat Islam pada hari ini. Sebab itu dalam konteks kita nak pilihan raya, saya tak mau ajak mana-mana ikut parti. Saya pun bukannya orang yang hebat dalam parti dan sebagainya. Tapi kita kena kembali kepada asalnya. Kita kembali kepada hukum-hukum Allah, kepada cabang-cabang yang Allah, kepada apa yang telah Allah gariskan kepada kita, supaya kita tidak kita tidak sesal ketika bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Insya-Allah muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah sekalian,
Allah rakam peristiwa dalam Al-Quran. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Amat ngeri bila kamu melihat orang-orang yang melakukan dosa ketika mana mereka berada di dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan Rabbana absarna, Tuhan kami telah melihat ustaz-ustaz yang bercakap dulu. Kami telah melihat kebenaran, kami telah melihat keadilan di depan mata kami pada hari ini. Wa sami'na, kami telah mendengar ucapan-ucapan yang benar. Kalau dulu di dunia orang cakap kami tutup telinga, kami lari dengar lagu dan sebagainya. Hari ini kami telah mendengar. Farji'na, kembalikan kami ke dunia. Nescaya kami akan jadi orang yang soleh. Tapi waktu itu tak ada guna dah, kata Allah. Tetap kamu akan dihuman ke dalam api neraka Allah Azza wa Jalla. Kita jangan jadi orang yang rugi ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya berpesan kepada diri saya. Saya pun ni kali pertama nak mengundi, tak tahu nak mengundi macam mana. Tapi benda ni kita berkongsi, ibu-ibu, ayah-ayah sekalian. Kita kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memilih pemimpin yang merosakkan agama, yang merosakkan negara, yang menipu rakyat, kita lihatlah macam mana dunia-dunia Arab pada hari ini. Pemimpin-pemimpin cukup penipu sungguh. Hasil bumi semua mereka ambil bagi kepada adik-beradik. Jawatan-jawatan penting, ketua negara, abang ipar aku ketua tentera, mak nakal aku, habis. Lah kali tengok Allah jatuhkan mereka dalam keadaan hina. Sebab itulah kita perlu memilih pemimpin sesuai dengan ketetapan Allah dan Rasul. Para ulama sepakat dalam fatwa mereka. Salah seorangnya adalah Syekh Ali Abdullah As-Sabuni menyebutkan haram bagi kita untuk memangkah ataupun untuk melantik mana-mana pemimpin yang tidak menjalankan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, dan wajib ke atas umat Islam khususnya di bumi Malaysia yang melakukan amalan demokrasi untuk memilih pemimpin-pemimpin yang hendak membawa cahaya agama Allah, menjadikan Al-Quran sebagai perlembagaan dan juga sunnah Nabi sebagai petunjuk jalan dalam kehidupan. Menjadi wajib kepada kita umat-umat Islam, bukan atas nama dia parti Islam, bukan atas nama dia gerakan Islamiyah, tetapi atas dasar perjuangan dia dalam memartabatkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ada orang tanya, kalaulah berlaku pertembungan antara yang tak baik dengan yang tak baik, dua-dua tak baik, parti ni dua-dua tak baik, maka lihatlah kepada yang lebih kurang mudarat dia, yang lebih kurang mudarat dia. Jangan kita hanya pegang kepada fahaman jahiliah yang mana taksub dengan orang kata kaumnya, taksub dengan mereka punya keturunan mereka, menyebabkan mereka lari daripada hidayah Allah dan mendapat laknat daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa cukup pada malam ini, ibu-ibu, ayah-ayah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, supaya menjadi peringatan, ikhtibar kepada kita semua. Pada hari ini saya syorkan kepada diri saya, ibu-ibu, ayah sekalian, supaya membaca doa yang telah diajar kepada kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kullah la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith. Wahai Allah, wahai Tuhan, aku bermohon kepadamu, aku mengharap kepadamu supaya kau pimpin diri ini. Jangan kau serah diri aku kepada aku untuk memimpin walau sekelip mata, kerana aku tak mampu ya Allah. Wahai yang maha hidup, wahai yang maha tinggi lagi terpuji, dengan rahmatmu aku mohon supaya Allah pimpin kita, Allah bimbing kita, terutama kita dalam suatu
satu masalah yang besar, satu keadaan yang besar, iaitu memilih pemimpin-pemimpin negara kita. Dan mereka yang pada hari ini kita kata duk jadi calon lah dan sebagainya, bersiap sedialah kamu jika kamu menang untuk bertanggungjawab di hadapan Allah tentang rakyat-rakyat kamu nanti, supaya menjadi ikhtibar kepada saya dan kita semua pada hari ini. Saya mohon maaf jika terkasar bahasa, tersalah bicara. Wallahu alam, yang mana baik itu daripada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Ya Allah, ridhakanlah kami dengan syurga, jauhilah kami daripada azab api neraka. Wahai Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Pemaaf, ampuni dan maafilah kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami petunjuk, berikanlah kami hidayah dalam memilih pemimpin-pemimpin negara kami sesuai dengan ketetapan-Mu ya Allah dan ketetapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kami tidak disoal tentang hal memilih pemimpin ini sewaktu berada di hadapan-Mu di yaumul mahsyar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami kejayaan, terutamanya kejayaan ketika bertemu dengan Kau ya Allah pada hari kiamat nanti. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wal mujahidin wal mustad'afin fi kulli makan. Ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.